Wah, subur sungguh pokok di sekolah kita. Ada buah lah. Wah, besarnya. Tengok buah ni macam haus tak Dapat pula tu. Nak masak ke? Nak masak apa? Ada pokok pandan lah. Ni lah daun pandan. Daun pandan ni nak buat apa? Nak buat apa? Kalau nak tahu, jom ikut saya. Ainu, boleh tak ambilkan 12 daun pandan ni? Jom kita pergi dulu. Cantiknya pokok bunga ni. Ini pokok bunga apa ya banyak? Kalau nak tahu, inilah nama dia pokok bunga telang. Boleh kita buat teh. Anis, boleh tak kamu petikkan beberapa daun ni? Boleh? Pagi-pagi memetik pandan, harum baunya semerbak desa. Kuih cara hidangan pilihan, lemak manis memikat rasa. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Hari ini kami bertiga akan menyediakan satu hidangan kuih tradisional yang bukan sahaja senang tetapi sangat sedap. Baiklah kawan-kawan, dah sediakan pen dengan buku? Baiklah, jom kita mulakan. Kita mulakan dengan bahan-bahannya terlebih dahulu. Hai, saya Anis. Saya akan tunjukkan bahan-bahannya, iaitu 250 gram tepung gandum, 2 sendok minyak masak, 100 ml santan, 200 ml air masak, 65 ml susu cair, 1 biji telur, sedikit garam dan sedikit gula, pewarna hijau untuk mencantikkan adunan kita dan 10 helai daun pandan. Baiklah, kita akan mulakan cara penyajiannya. Pertama, ambil 10 helai daun pandan, guntingkannya dan masukkan ke dalam pengisar. Jika daun pandan kita halus, saya akan membuat belas daripada daun pandan. Pertama, ikatkan daun pandan, lipatkan daun pandan dan ikat kenyal. Setelah itu, bikin di bahagian hujung halus-halus. Dan ambil minyak. Sudah selesailah berus kita. Daun pandan pun sudah halus. Bolehlah kita tapaskan kerana kita hanya ingin jusnya sahaja. Baiklah, kita akan membuat adunan kuih kita. Pertama, masukkan 250 gram tepung gandum. Masukkan 1 biji telur. Minyak masak. Santan. Kita hanya menggunakan setengah penutup botol sahaja. Kita meletakkan jus ini separuh sahaja. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya kawan-kawan. Kacau. Sebelum kita mengisar, kita harus kacau terlebih dahulu supaya proses mengisar nanti akan lebih mudah. Nampaknya kita harus menambahkan sedikit air lagi, Ainul. Baiklah, kita akan mengisar adunan kita. Sementara adunan kita dikisar, kita akan memanaskan acuan terlebih dahulu. Baiklah, kita akan sapukan minyak supaya kuih kita tidak melekat.
Dah, pastikan tekstur adunan kita begini kawan-kawan. Tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. Baiklah, acuan kita pun telah panas. Bolehlah kita tuangkan. Baiklah, kita perlu letakkan gula. Gula ini kita mengikut cita rasa kita sendiri. Sementara menunggu kuih kita masak, saya nak tanya soalan lah. Ainur, awak pernah ke makan kuih ni? Saya pernah. Saya juga pernah. Awak rasa kuih ni sesuai tak dimakan pada waktu pagi atau petang? Saya rasa sesuai dua-dua. Sesuai? Awak rasa sedap ke kuih ni? Saya rasa sedap sangat. Jom kita tengok kuih kita dulu. Nampaknya kuih kita pun sudah berubah warna. Bolehlah kita terbalikkan je. Wah, Ainur, Anis, nampaknya kuih kita sudah masak. Bolehlah kita angkat dan hias. Wah, nampak sedap kan? Wah, sedap kuih ni. Yelah, nampak sedap lah. Hidangan ni sesuai makan 2 orang tau. Dah siap dah kuih kita. Wah, siap juga kuih cara manis kita ini. Makan pula dengan teh bunga telang, memang sedap. Kawan-kawan, jangan lupa cuba di rumah ya. Bye!